BYD sekarang dah ada K-Car. Korang ni adalah model BYD Raku yang baru saja dipamerkan pada acara Japan Mobility Show 2025. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Sekali pandang kita memang tahu rekaan model ini memang mengambil inspirasi daripada model Honda N-Box. Dekat bahagian belakang ada lampu LED daripada kiri sampai ke kanan, lengkap dengan logo BYD berwarna merah. Dia punya side profile memang tipikal sebuah K-Car dengan sliding door. Tu ada side mirror berwarna hitam, rim pula bersaiz 15 inci berwarna kelabu. Bahagian depan nampak comel dengan lampu DRL LED berbentuk C, lampu utama pun LED dan pada bahagian bawah dia ada fog lamp. Okey, model ini dia menggunakan bateri LFP 20 kWh yang mampu menawarkan jarak perjalanan sejauh 180 km dan mengikut kitaran ataupun kiraan WLTP. BYD Raku dijangka diperkenalkan secara rasmi ke pasaran Jepun pada musim panas 2026. Harga pula adalah sekitar 2.6 juta yen ataupun RM83,000. So, korang rasa orang Jepun nak beli tak kereta ni?